Petang ada, bila ada masa begitu. Okey. You jaga sini ke? Ha? You jaga sini? Kita punya barang. Kedai. Ini company punya kantin. Kantin. Ya. You jaga sini? Ya. Okey, sekarang saya nak tanya you, dekat sini ada kedai? Bukan kedai ini. Ada kedai tak? Kedai atas bawah main. Bawah saja, sini tak ada kedai. Okey, sini barang apa simpan? Ini beras lagi minyak ini. Okey, boleh saya nak buka. Saya nak tengok apa dalam ada. Saya minta you punya kerjasama saja. Buka ini barang dulu. Kunci dekat siapa? Kunci dekat siapa? Kunci. Kunci ada lagi sama bos kita boleh lagi boleh. You cakap betul-betul. Kunci ada dekat bos ke dekat you? Wow, meriah. Tak minyak masak. Ini minyak masak untuk siapa? Ini barang. Ini barang sini semua kantin punya, company punya orang. Kantin punya. Takkan kantin pakai banyak sangat ini macam? Tu ini malah saya sudah habis main macam. Hah? 15 hari sudah habis? Ayo, 15 hari boleh habis ini berapa carton? Wah. Yang tu next step. So kami kat Pasukan Serbuan, bila you dapat confirmation kata tak ada permit, kita ambil tindakan terus sitah. Tu je, saya clearance terus. Terus ambil. Tak boleh. Sebab ini adalah barang kawalan. You kena faham, kami sini menjalankan tugas saja. Bila ada barang kawalan, bukan kita kata tak benarkan you ada barang kawalan. Kita dah bagi had limit dia 12 kilo ke bawah. Tapi bila kata ini adalah secara pukal besar, sepatutnya syarikat you dah aware dah pasal benda ni. Kan kita pun dah selalu dah. Daripada yang Melaka kita dah buat benda ni, dah approach dah terlampau banyak dah. Okey, jadi kita tengok barang kawalan tu ada. Okey, pertama sekali saya nak tanya, you simpan barang-barang ni untuk tujuan masak. Untuk kantin lah. Kantin pekerja-pekerja sini lah. Kemudian yang kedua saya nak tanya, simpan barang-barang ni ada permit? Itu saya tak pasti. Pasal ini barang ni kita terima daripada ibu pejabat. Ibu pejabat yang hantar? Hotline. Okey, confirmkan dengan ibu pejabat, ada tak permit simpanan untuk barang-barang kawalan ni? Gula, minyak dengan gas ni. Ada tak? Kalau ada, selamat. Kalau tak ada, kita kena angkat barang-barang ni semua. Sebab permit tu menentukan you punya had simpanan. Masalahnya sekarang, bila tuan ada simpan barang kawalan melebihi had ataupun ada dalam milikan, menjadi satu kesalahan kan? Memang you tak berniaga, you simpan. Okey, contoh saya bagi LPG. Tuan simpan kat sini, adakah barang-barang ni selamat untuk pekerja-pekerja kat sini? Apa yang paling special? Bumbu. Tuan nampak tak? Nampak tak risiko dia kat situ? Bukan kita tak benarkan, kita benarkan. You tak kisahlah you nak simpan berapa banyak pun. Tapi bila you ada permit, kita tahu saluran barang-barang ni pergi ke mana. Kita dah boleh pantau. Yang kedua, kita tahulah tahap keselamatan simpan dekat sini tu tahap dia, tahap mana. Itu yang bahaya tu. Kalau kata laku kebakaran ataupun letupan, masalah pada pekerja lah. Dah berapa lama dah ni barang semua ada kat sini? Dah berapa lama dah? Lama dah? 2-3 tahun? 4 tahun? 5 tahun? Memang dah lama setahun tu. Wah, tahu kan tak ada satu orang pun yang tahu. Ibas buka botol. Oh, pandai. Kenapa dalam Ibas declare botol? Okey, kadang-kadang Tenang. Kali-kali kita kalau betul lagi dia. ini hari 15 hari bulan. Okey, 15 hari bulan. Ini barang sampai bila? Ini bil ke ini barang sampai? Yalah, ini. Nampak. Dekat sini you tengok dia declare kat sini minyak masak botol. Tapi sampai ini barang minyak masak paket. Ini kutu masak. Oh, chef. Dia dulu chef juga. Itu. Nasib baik. Chef apa nama? You kenal Chef Wan? Itu pun chef juga. Nasib baik ini hari Chef Wan tak sampai tau. Okey, ni lesson encik, you boleh berniaga. Tapi ini barang tadi you cakap you tak berniaga kan? Ini masak kan? Jadi kalau bila masak, ini alamat 8797 kat mana? JB 8797 ni. Yang kedai runcit ni kat mana? Bemban. Jadi ini barang mesti mau ada dekat Bemban. Bukan ada dekat sini. Dia berbeza tau. Permit dengan lesen berbeza. Permit simpan, lesen berniaga.
jual ada warna. Dia ingat silap. Dia ingat dia seleweng minyak masak. Kes ni dia boleh selamat. Sampai orang dekat rumah pun mencari tak jumpa. KPDN Melaka tak relax. Kita gebuk. Tegakkan hak kita. Kita